Satu hari yang ketiganya ke apa? Dia berjalan lagi kepada bombing Mesir lah. Lepas pada yang kena bakar tu, ya hijrah. Nah, hijrahnya Sarah tu, ya bini dengan Sarah. Sarah yang berimeh pada dia. Dia ambil Sarah. Orang bakar dekat-dekat dengan dia lah. Orang sebelah balik Iraq lah ni lah. Iraq lah ni. Babel ni kot negeri Iraq lah ni. Lalu tu, dua orang tu pergi berjalan lagi. Sapa kepada negeri yang ada pemimpin zalim. Nah, annahu qad nazala hahuna rajulan bi ardika ma'ahu imra'atun ahsanun nas. Ada riwayat. Nah, seorang lelaki riwayat ke raja. Rajanya raja zalim. Dia tak boleh tengok ke tina jangan yang nak ke dia. Nah, na'udzubillah min dzalik. Lalu tu Sarah ni jangok. Budak-budak ni riwayat. Raja, dia kata ada orang jangok sore kata. Mari mana tahu? Nah, mari masuk dan kita. Raja apa bergaduh? Tak apa, aku nak pergi tengok. Nah, fa arsala ilaihi faja'a, maka dia hantar kepadanya, maka dia datang. Fa qala ma hadhil mar'ah minka? Dia tanya Nabi Ibrahim. Retina ni jadi mana kamu? Nah, jawab Nabi Ibrahim kata, hiya ukhti. Tak payah tabi ni ya. Dia kata, adikku, saudari aku. Saudari aku. Ni supaya bahan juga ni. Padahal bukan saudari dia ni. Tapi nak kata kalau nak kata kena apa kena juga. Semua innamal mu'minuna ikhwah. Kalau nak kira adik-beradik belaka orang Islam ni. Nampak tak? Tapi dari satu segi kak bukanlah. Qala, maka dia kata, fadhhab farsil biha ilayya. Mungkin orang tina ni kat aku. Raja zalim kan? Zalim. Fantalaqa ila Sarah. Dia pergi jumpa Sarah. Dia katakan, faqala inna hadzal jabbar qad sa'alani anki. Raja zalim ni dia tanya aku mengenai kamu ni. Fa akhbartuhu annaki ukhti. Aku ayat atammu ni adik aku, bukan isteriku dak. Adikku. Fala tukazzibini indah. Mengingat malak, jangan membohong aku di sisi dia. Nah, makna mu kacak sepuang aku kacak ni lah. Dia tanya mustagi, Raja zalim. Fa innaki ukhti fi kitabillah ya ta. Sungguh mung ni adalah saudaraku pada Allah Taala. Wa innahu laysa fil ardi muslimun ghairi wa ghairuk. Ini nak ayat tadalil. Sesungguhnya tak ada lah bumi ni orang muslim lain pada aku dengan mung ya. Aku, kita dua beradik ni, aku dengan mung orang Islam dalam dunia ni. Ghairi wa ghairuk. Ya kesarah dia. Minta wahti malak. Kita ni siapa masa dia nak uji kita dah. Fantalaqa biha Ibrahim. Nabi Ibrahim pergi kat lain. Dia mau ambil Sarah jumpa dengan raja. Summa qama yusalli. Nabi Ibrahim semaya. Semaya dalam cara-cara syariat masa dia tu. Semaya. Falamma an dakhalat alaihi, maka tak kala Siti Sarah tu masuk ke atas dia, faraaha ahwa ilaiha, maka dia nampak. Nah, dia nampak bahasanya raja tu nak terkam ambil Sarah. Nah, masuk nak buat gapo Sarah lah. Fatanawalaha fa ukhidha akhdan shadida. Maka dia pegang Sarah, maka dia ambilkan dia sebagai ambil yang senyah. Malaikat lah ni dah, malaikat senyah. Tak benar wiwak jahat dengan Sarah. Faqala, maka dia kata, id'illaha li wala adurruki. Doalah kepada Allah, Sarah. Nah, dan supaya tidak, dan janganlah gapa dia aku tu buat mudarat pada kamu. Fada'at lahu fa ursil. Maka dia tu berdoa baginya, bagi Nabi Ibrahim, maka dihantarkan dia. Fa ahwa ilaiha fatanawalaha fa ukhidha bimithliha aw ashadda. Sekali lagi pula raja tu tekai pula, takruk pula. Nanti orang comel maka yang bahasa gelap mata ke mana dia. Maka malaikat mai senyah kelip pula. Bakal lebih kejar pada tu lagi senyah.
fa fa'ala dhalika ats-tsalitsah fa ukhiza fa dzakara misla al-marratain al-ulayain fa qala id'illah fala adurruk. Nah, maka dia kata, doalah kepada Allah hai Sarah. Nah, maka aku tidak beri mudarat padamu. Maknanya fada'at lahu fa ursil. Maka si Sarah doa kepada raja itulah. Summa da'a adna hujjabihi faqala innaka lam ta'tini bi insanin walakinnaka ataitani bi syaitan. Dia pergi kepada buat jaga pintu dia lah. Dia kata, mung ni bukan wari manusia dak kat aku ni, hei fuak jaga pintu aku. Ya lepas Sarah hidup sekali dengan raja dah. Raja ni nak buat dia pelik-pelik dah lah. Tapi nyetai di malaikat tu. Nah, lalu tu ya tubik jumpa dengan orang jaga pintu, dia kata, mung wari syaitan ni kata. Syaitan tak ada, tak boleh sebagai jin lah, bukan orang dak ni. Bahawa aku nak main dengan gapo pelik-pelik dengan dia. Jadi ada satu benda mai duk senyah aku. Nak buat tak boleh ke dia? Tu dia. Lalu itulah dia kata, kalau gitu akhrijha wa atiha Hajar. Jadi dah. Sebabnya Sarah tak ada wahudah dia. Nah, bahkan dia nak buat tak boleh. Dia nak pelepah hawa nafsu dia dengan Sarah tak boleh. Sarah tak ada kata hudah apa dia. Doa pada dia sama. Doa supaya aku tidak buat jahat kamu, ya tak. Doa Sarah kat aku jangan supaya aku jahat. Buat jahat supaya bunuh dia lah. Nanti raja dia kuasa nak bunuh orang yang tak boleh padahnya bunuh selalu. Lalu tu dak kata, akhrijha wa tubaiklah. Muwari ni syaitan bukan manusia ni kata. Nah, wa tubaik Sarah daripada aku, tak boleh dah, aku tak serah. Nah, wa atiha Hajar. Beri Hajar ke dia. Hajar ni sini mari Siti Hajar ni. Hajar mari sini, Raja Zalim Mesir ni beri Hajar tu kepada Siti Sarah. Jadi dia kena pada Siti Sarah, tak ada wajah pada dia, tapi dia nak duduk dengan Siti Sarah tak boleh tu. Ya hadiah ke Siti Sarah, ambil Hajar tu hadiah pada Siti Sarah. Ini dah hadis sahih ni. Sahih Bukhari dan Muslim ada. Nah. Fa ukhrijat wa utiyat Hajara. Maka dia keluar Siti Sarah, lepas tu Hajar seorang pada Siti Sarah hok klik lagi. Hajar ni hamba sahaya kepada raja lah. Ke Siti Sarah. Orang Mesir lah Hajar ni. Tok pada Nabi Ismail, mak Nabi Ismail lah sikit lagi ni. Fa aqbalat, maka Siti Sarah terima kasih ya tak ya. Dia cuh, tak ada kata huduh kepada raja nak buat jahat ke dia, tak. Dia ambil. Falamma ahassa Ibrahim bimaji'iha intafala min salatihi infatala min salatihi. Semaya tak berhenti Nabi Ibrahim. Apabila orang lepas dah Sarah tu, raja tak serah tu, nah, maka dia pun berhenti daripada semaya dia. Qala mahyam, gapalah nak jadi? Lahna buat mung, kat mana Siti Sarah? Tu awak kana kemung. Dia duk semaya, duk doa cakap. Semaya nak Siti Sarah terpelah daripada kejahatan raja. Dan doa Nabi Ibrahim terima sungguh. Malaikat mari canggah, mari pegang, tak boleh buat jahat pada Siti Sarah. Duk bilik sama seorang dah lah, tak boleh buat jahat juga. Qalat, berkatalah Siti Sarah, bahawa Ibrahim tanya dia, kafallahu kaidal kafiril fajir wa akhdamani Hajara. Dia kata Allah Ta'ala jaga aku daripada kejahatan orang zalim yang celaka, dan dia khadar pada aku nama Hajar ni. Itulah ceritanya. Ya cerita naknya ujian pada Nabi Ibrahim. Ujian pada Nabi Ibrahim besar benar. Boleh orang tina pula pun hanya nak kena demo pula. Nanti tak ada, ya tak ada apalah sutai. Ya Allah Ta'ala ada. Semaya tak betul-betul hingga siapa Allah Ta'ala tolong dia dan selamatnya, dan boleh pula laba, boleh seorang hamba apa sahaya yang dia hadiah kepada Sarah. Nah, hadiah kepada Sarah, hadiah supaya kata bayar harga hidup dengan dia lah. Bayar harga lah hidup dengan dia dalam bilik sebilik dengan raja ni. Nah, bayar harga Sarah seka klik. Nah, la ilaha illallah. Itu Abu Hurairah pun ada cerita benda tu lah.
Ini hadis Abu Hurairah ni. Nah. Ya Allah. Ya Allah. Itulah mok kamu apa dia berkata Abu Hurairah, itulah mok kamu Bani Ma'is Sama' ya he anak-anak yang daripada air langit. Nah, ni bahasa demo lah ni. Maksudnya itulah Hajar tipai hak Hajar. Yang kita ni Mekah tu orang mengasahnya Hajar tu lah. Mari wak Mekah tu bek Mekah sampai hari ni orang bermilion-milion hidup toko situ tu mari daripada seorang sahaya tina. Kalau kita tengok ke Allah tak ada harga lah sahaya dah. Tapi bila dia duduk dengan Nabi ni naik harga dia hingga sampai jadi manusia yang boleh buat asas suatu negeri perkampungan yang sangat besar yang hebat yang orang seluruh dunia pergi cari dia. Kerana mari daripada ikhlas dia, sabar dia. Dia jadi sahaya lama dengan raja tu. Lepas tu jadi bini Nabi Ibrahim AS. Akhirnya boleh anak Hajar ni. Sarah tak boleh anak. Itulah duk pelai hingga sampai Sarah nak tengok tak boleh dah lah. Ni yang boleh anak ni tak boleh anak. Kau mana ni pelai ni? Lalu tu Yusuf Nabi Ibrahim pergi jauh. Nabi Ibrahim pun pergi kepada Mekah. Sarah dari Palestin. Nah, itu jadi dua isteri Nabi Ibrahim AS. Seorang isteri daripada orang yang keturunan tinggi, seorang isteri ini daripada sahaya. Tapi bukan keturunan dak yang menjadikan. Sahaya inilah yang jadi mak pada Ismail. Ismail jadi seorang nabi. Nah, mulianya Hajar kerana dia jadi isteri seorang nabi dan ibu pada seorang nabi. Sebab dia sabar sungguh-sungguh. Habis-habis sabar, tak ada dah. Ni orang panggil. Nah, seorang wanita ni sabar dengan seorang suami yang daripada kalangan rasul dan membela anak sebagai seorang rasul. Sabar di tengah pada cancang tak ada rumah. Nah, sutai pun tak ada rumah. Duduk tengah pada cancang wapang kayu sarah duduk. Sebab for itu alhamdulillah lah kalau bahasa buruk-buruk pun tak apa dah. Alhamdulillah dah. Ingat pada Hajar ni orang bina dunia. Dunia Mekah ni Hajar tu bina. Nabi Ibrahim pergi perak. Tinggal dia dengan sekusa, dengan sekono buah tamak. Lepas tu air tak ada ni. Itulah mari air Zamzamnya. Dengan sebab air tak ada tu lah air Zamzam. Ada ke air kata Nabi Ibrahim air segeluk halus. Makan habis tak ada makan mana. Anak pun kering, susu pun kering. Mak tak boleh makan susu, kering susu. Nabi Ismail tak tahu nak nyusul mana. Itulah mari air Zamzam. Nah, mari air Zamzam ceritanya subhanallah Allah Taala wa huwa al-alimul hakim ahkamul hakimin. Dia cerita tu malah tu.